Korang suka tak game action RPG? Game yang boleh main dengan kawan-kawan, progression system yang kurang grinding tanpa rasa repetitif, approved oleh wibu-wibu di Jepun? Korang boleh try Monster Hunter Wilds. FYP TikTok korang pernah tak lalu video-video macam ni? Ni adalah game yang ditunggu-tunggu oleh penggemar Monster Hunter series, Monster Hunter Wilds. Sedikit pengenalan Monster Hunter series ni. Dari 2004, game ni start dengan PS2, PSP, Nintendo, Wii, 3DS dan Switch. Boleh kata game ni memang betul-betul gatekeep player dari western dan global. Sebab game ni semuanya memang konsol eksklusif. Monster Hunter series ni keluar dari norma eksklusifnya setelah Capcom sedar yang Monster Hunter boleh tembus ke pasaran westerner. Bagaikan masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Dan terhasilnya Monster Hunter World pada 2018, semua konsol boleh main, termasuklah PC. Okey, kita balik kepada Monster Hunter Wilds yang latest ni. Korang tak perlu main yang series sebelum ni, sebab series dia tak bersambung-sambung. Tak ada kaitan pun dari previous Monster Hunter series. Tapi ada sikit fan service untuk veteran-veteran. Okey, jom kita tengok storyline Monster Hunter Wilds ni. Plot game ni senang saja. Disclaimer, gameplay yang saya tunjuk ni saya main dengan laptop Nitro 5 Ryzen 7 6 series dengan RTX 3060. Macam biasa, Monster Hunter series dia akan start dengan low rank quest, which is story mode ataupun dikenali sebagai tutorial mode. Dari segi storyline, dia tak ada ubah apa-apa lagi, sama macam siri-siri sebelum ni. Kita sebagai ahli Hunter Guild kena jaga ekosistem master. Unit Elvish diberi arahan oleh Fabius, ketua Hunter Guild, untuk terokai Forbidden Land. Tempat ni Hunter Guild anggap macam tak ada orang tinggal lah. Tapi first time kita masuk mula-mula tu dah jumpa budak. Tadi kata tak ada orang kan. Masa kita mula-mula jumpa Nata, dia trauma. Katanya kampung dia hancur, kena serang dengan White Rave. Dekat sini kita dah boleh nampak objektif ataupun final boss Master Wild ni. Kita akan lawan dengan White Rave ni. Okey, setiap hunter akan dapat seorang handler. Boleh cakap macam supervisor macam tu. Tapi kali ni kita dapat handler yang boleh dikatakan kita cair, instead of yang annoying dan betul-betul tak ada pengalaman dan confirm masuk melalui kabel. Dari segi lore, skop pekerjaan handler ni akan bagi surat kebenaran untuk hunt mana-mana monster. Dia juga akan bagi quest dekat kita. Lepas tu dia akan bagi tahu kebenaran monster yang boleh dihunt dan monster yang tidak boleh dihunt. Dalam series kali ni, handler betul-betul contribute kepada gameplay kita. Alma, nama handler yang kita dapat ni, boleh tolong kita kutip material, tolong isi quest supply, instead of ambil sendiri dekat camp macam dulu. Finally, dia ada je dekat kita ni. Dia ada masa gameplay kita. Bukannya duduk off screen, dalam cutscene apa, dia ada kat TV kita. Okey, begitu sedikit sebanyak storyline dia. Tak nak cakap banyak sebab tak nak bagi spoil. Dari segi dialog macam biasa, rasa macam tengok dialog anime. Nak kalau buat setting dub tu. Why did it attack us? Did we do something wrong? A few moments later. Behavior. It's destructive. We can't let this go on. What do you mean? Arkfeld has become a threat to the continued existence of this ecosystem. Please! Nata. If anyone should be angry, it's me. Dari segi cutscene memang diorang perah kau-kau. Dekat apa? Makanan roti nancis yang selalu kita jumpa dekat kedai mamak tu mendunia, maksud saya menjepun. Disebabkan cutscene makanan sampai ke Jepun habis stok nancis. Dekat cutscene juga saya nampak ada dua jenis. Satu jenis yang sinematik
yang boleh terus skip. Dia akan simpan dekat galeri menu dan kita boleh replay bila masa sahaja. Satu lagi kat sini dialog ala-ala game RPG macam tu. Korang boleh tekan XXS untuk skip dialog. By the way dekat sini memang banyak improvement sebab dulu cutscene tak boleh skip. Dari situ kita boleh nampak dia improvement dari segi replayability game ni. Okay, Monster Hunter White kali ni dia cuba untuk buat seamless open world quest. Maknanya setiap lokasi di dalam map boleh sampai ke destinasi tanpa ada loading screen. Contoh saya nak masuk ke area ni, naik Chocobo Kopiori je. Tak ada hujan, tak ada ribut sampai ke area baru. Walaupun seamless open world, untuk pergi objektif ke objektif, player akan sampai ke destinasi tanpa perlu kawal Chocobo Kopiori, menyebabkan seamless open world agak tak menyelah pada masa story mode. Alright, masa story mode, kalau kita keluar sikit je daripada kawasan quest, memang dah kena tegur dengan NPC. Macam ada invisible boundary macam tu. Tapi korang jangan risau, lepas story mode korang boleh bebas roam dengan Alma dan enjoy seamless open world. Monster Hunter series dia ada 14 weapon yang berbeza. Dan semua weapon tersebut ada mekanik masing-masing yang perlu korang master. Contoh yang saya boleh bagi 3 je setakat ni sebab saya pandai main 3 weapon sahaja. Dan salah satunya adalah longsword ataupun katana. Masih lagi menjadi pilihan para wibu. Agak bagus untuk beginner dan newcomer. Actually, still lagi annoying dan tak membantu kalau korang main dalam multiplayer. Great Sword masih lagi memerlukan ijazah sarjana muda untuk kalkulate berapa banyak korang miss TCS ataupun True Charged Slash. Okay, finally, my favorite, my weapon, Charge Blade. Yang orang kata susah sangat ni. Setiap series dan weapon sama saja objektif weapon tersebut. Still lagi ada identity masing-masing. Tapi Monster Hunter Wilds of course mesti ada mekanik baru. Antara mekanik yang terbaru iaitu Focus Strike dan juga Clash. Dan Monster Hunter Wilds dia ada improvise dari segi untuk dapatkan objektif weapon tu. Contoh yang saya boleh bagi satu je sebab jadi panjang pula video tentang mekanik weapon pula siap satu. Okay, Charge Blade untuk dapatkan Savage X mode, player kena buat mekanik baru iaitu melalui Focus Strike dan juga Clash. Dulu orang guna Perfect Guard ni untuk SAED ataupun apa satu lagi AED. Sekarang kita guna Perfect Guard untuk activate Savage X mode. Difficulty macam biasa Monster Hunter series dia tidak diukur dengan slider yang ada dekat setting post menu tu. Tambah HP damage enemy, tak main dah. Tapi dari segi progression, semakin naik HR ataupun hunter rank player, semakin payah move set master yang kita akan lawan. Grinding Monster Hunter White kali ni RNG lebih baik untuk dapatkan gem. So grinding tu tak rasa sangat. Lebih-lebih lagi dengan sistem quest investigation setiap area tu. Rewardnya dalam tu dah ada gem, tail yang payah dapat semua tu, pellet apa tu. Tak perlu susah-susah ulang grinding, pukul benda sama macam seri-seri sebelum ni. Disebabkan game ni seamless open world, hunter-hunter lain yang di dalam lobby yang sama boleh tengok apa yang hunter lain buat dalam quest dan boleh join hunt dengan datang dengan Chocobo tanpa perlu accept apa-apa quest dekat UI. Tapi kalau tak ada hunter yang datang, player juga boleh gunakan sistem SOS untuk dapatkan bantuan daripada luar lobby. Okey, ni yang menarik sebab sebelum hunter random dari lobby lain datang, tempat kosong diorang ni akan digantikan dengan NPC-NPC yang korang pernah encounter semasa story mode. Actually, NPC hunter ni agak OP juga. Okay, game ni bukan saja prioritize siapa paling power pukul monster, tapi juga dari segi fashion. Sebabkan armor dalam game ni dia ada banyak, so korang boleh mix match sampai jadi cantik. Tambah-tambah lagi dengan avatar yang macam-macam boleh modify. Korang boleh jadikan player korang jadi waifu ataupun khadam korang. Korang boleh tunjuk juga talent penggayaan fashion korang buat little teh ni dekat Gathering Hub. Gathering Hub adalah tempat korang bersosial setelah berlelah kena pukul dengan monster. Dekat sini korang boleh layan mini game dengan kawan-kawan korang. Seperti yang korang boleh nampak, saya arm wrestling dengan random sebab saya tak ada kawan yang main game ni, okay? Dengan random saja, okay?
Okay, ni memang agak kontroversial. Masa sebelum release beta test pun dah ada red flag dekat requirement game ni. Korang boleh tengok lah dekat komen team review semua tu. Bab grafik ni saya sendiri pun kecewa Laptop gaming saya ni tercungap tahu tak nak RAM game ni. Okay, dekat first area Windward Plains dia nak tunjuk macam cinematic lah macam tu. Cantiknya grafik dia. Tapi first impression saya nampak game ni macam game zaman 2013. Ya, tak kuning je nampak. Anda macam-macam setting saya buat tahu tak Agent untuk dapatkan cantik game ni. Tapi last macam tak boleh kah? Saya kena korbankan semua tu untuk dapatkan FPS. Kalau korang nak tengok grafik sebenar gameplay ni, korang boleh tengok dekat gameplay PS5. Saya tahu sekarang ni kita duduk zaman moden dengan AI, OpenAI, Ghibli Studio, apa semua tu, frame generation, apa semua tu. Tapi saya harap korang janganlah malas developer Capcom. Korang kat corner, optimize sikit. Okay, finally, yang bestnya game ni, macam yang saya cakap awal tadi, gameplay combat Monster Hunter memang tak ada lain daripada lain. Dia boleh cakap special dia boleh jadi genre baru macam Dark Souls, Soul-like. Versatile, tactical, setiap moveset ada tujuan dan objektif masing-masing. Dan dari segi grinding pula, kita boleh rasa have fun tahu tak masa grinding untuk dapatkan weapon, armor semua tu. Last lepas dapat semua full set rasa rewarding gila tahu tak. Tapi yang tak best, semakin tinggi HR rasa macam semakin kita kena filter tahu tak. Kita boleh rasa spike dari segi difficulty tu. Actually agak justify lah sebab game ni memang bukan untuk main solo. Game ni memang khas untuk multiplayer. Kalau awak solo seorang-seorang final event boss ni bukan story mode memang kiok Okey, kepada yang berminat nak try game ni, yang dah biasa dengan series Monster Hunter sebelum ni, memang berbaloi untuk beli game ni sebab mekanik weapon dia tak ada usia apa-apa, hanya improvise dari segi mekanik, grinding jadi lebih mudah, exploration sangat welcoming. Kepada newcomer pula yang ada PC gaming beefy ataupun pengguna konsol yang latest gen juga dialu-alukan. Tapi Monster Hunter series selalunya release date dia release game yang tak full. Dalam 1 tahun dia akan release expansion pack yang boleh katakan complete game tersebut, macam Iceborne dengan Sunbreak. Alright, sekarang saya akan rate game Monster Hunter Wilds ni. Dari segi harga saya boleh bagi 7/10 sebab harga game ni mahal nak mampui. Harga standard Monster Hunter Wilds adalah RM249 dan Deluxe Edition RM320, Premium Deluxe Edition RM391. Kalau korang nak enjoy full content Monster Hunter Wilds, korang beli yang standard punya dah cukup sebab Deluxe Edition, Premium Deluxe Edition ni semua adalah kosmetik sahaja. Dari segi gameplay memang 10/10. Saya bias sikit bahagian gameplay ni sebab saya memang suka gila combat Monster Hunter semua series. Dan yang Monster Hunter Wilds ni rasa smooth gila. Saya cakap memang jahat lah. Okay, last kali grafik saya boleh bagi 8/10 sebab developer Capcom malas nak optimize grafik dia. 8/10 sebab grafik dia memang cantik dekat PS5 dengan dekat PC yang boleh buat max setting grafik. Okay, dari segi story saya boleh bagi 8/10 sebab rasa best tengok apa tu cutscene karakter kita yang kita modify sendiri masuk dalam cutscene. So total semua rating tu jadilah 8/10. Alright, itu sahaja first game review Mona Lisa dari Azhar. Bye bye. Jumpa lagi.